Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa kesemua 23 sukarelawan Malaysia yang sebelum ini ditahan oleh tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza telah dibebaskan. Perdana Menteri memaklumkan bahawa kumpulan aktivis tersebut akan dibawa terlebih dahulu ke lapangan terbang Ramon di Israel petang ini sebelum meneruskan perjalanan ke Istanbul, Turki. Menurut beliau, kesemua mereka dijangka akan pulang ke tanah air pada malam esok atau selewat-lewatnya lusa. Perkara itu diumumkan sendiri oleh Anwar dalam satu siaran langsung di Facebook beliau hari ini. Rundingan saya dengan Ketua Perisikan Malaysia di Ankara untuk menyelaras bersama Duta Besar dan Kedutaan Besar di Ankara, lebih baik mereka menginap 1 ke 1,5 hari di Istanbul untuk pemeriksaan kesihatan akibat trauma, tekanan rejim zalim yang bertindak agak keras terhadap mereka. Saya setuju mereka akan berlepas pulang mungkin esok malam atau lusa. Itu kita sedang aturkan. Untuk sekarang dapat berita yang menyenangkan dan tentunya kita juga dengan rundingan ini saya tidak hanya membatasi keselamatan rakyat Malaysia dan Turki tetapi turut membicarakan semua termasuk Eropah dan rakan-rakan Indonesia serta negara-negara lain yang bersama dalam rombongan Global Sumut Flotilla, katanya dalam taklimat usaha pembebasan aktivis dan sukarelawan Malaysia serta Pelan Damai Gaza yang diadakan pada Sabtu.